Tu yang bekas magistrate, semua pernah dengar lah, dia sharekan pengalaman dia kan. Bekas magistrate ni, dia dulu kena tahan. Dia ni melepaskan kes-kes yang KK dadah dekat mahkamah. Dia lepaskan kes. Contohnya nak bayar apa? Bayar 40,000. Bila dapat 40,000 dia bagilah. Dia ambil 10,000. Pegawai polis yang ni ambil 10,000. Penyiasat ambil 10,000. Yang pendakwa ambil 10,000. Macam tu lah. Dia satu grup. Bila dia ambil, entah macam mana, ada satu orang ni, okey, nak lepas, bayangkanlah kes dadah ni satu hari dalam, kalau kita pergilah mahkamah magistrate, kita boleh dengar sebutannya dalam banyak sebenarnya. Kadang-kadang sampai 10-15 kes satu hari. Bayangkan satu kes dia deal macam tu. 10,000, 10,000, 10,000. Kalau satu hari 4, dah 40,000 sehari. Kan? Tapi banyaklah. Jadi, entah macam mana dah satu kes tu, dah janji nak bagi 40,000, sudahnya bila dah lepas, dia tak bayar. So, adalah yang ugut dia, pegawai polis yang seorang ni ugut dia, kau cuba kau tak bayar, aku tangkap kau, tangkap balik semula dia. Jadi orang ni buat apa? Report dengan SPRM. SPRM semua ni kena tahan, semua kena tahan, termasuklah magistrate tu tadi. Magistrate ni hidup mewah, grade 41, 44, mewah, bagi duit bulan-bulan belanja berapa banyak, hadiahkan kereta untuk ayah dia. Akhirnya bila dia dah dipenjarakan, ada beberapa kekesalan yang disebutkan. Yang pertama ni, dia kesal dia tak sempat tengok isterinya melahirkan anak sulung dia sebab dia dalam penjara. Dan kedua, ayah dia dengan adik dia menaiki kereta yang dia hadiahkan tadi tu, aksiden, terbakar, rentung dua beranak ni, dan dia tak dapat tengok pun. Itu sebab dia tampil untuk kongsi pengalaman dia. Dia share, dia kata tak baloi, kena penjara, jadi macam ni. Dan dia dengannya dah ada konsortium dah sekarang ni. Konsortium dikumpulkan semua pesalah-pesalah rasuah ni untuk share pengalaman.